Iman tak. Betul. Pembuat sofa hadir. Yes. Tada. Ini kira okey lagi. Ini bagi Boyjan okey lagi. Masih okey. Cuba kita tengok sebelah sini pula. So, kita tak boleh pertikai sebagai orang yang memakai, geng. Sebab tu bila kita beli, kita sendiri pun tahu. Nak kualiti yang baik, kita boleh pilih kualiti yang baik. Dia tiada barang yang murah dijual dengan harga tinggi, tak ada. Barang yang harganya tinggi, ya kualitasnya ada. Kalau barang yang murah, kita kena faham. Untuk jual barang murah, pakai barang murah. Itu simple je dalam hidup ni. Okey, sap. Bukan, sap. Okey. Nampak? Ini kan pakai macam ni, geng. Yelah, benda ni salah satu kenapa buat macam ni. Benda ni tak perlu kot pakai yang kualiti ataupun sekeping. Sebab tepi ni bukan cepat rosak pun. Bukan orang duduk kat tepi, betul? Tapi kalau untuk yang kualiti tinggi, nak kekemasan dan cantik dan kesempurnaan, kena pakai sekeping. Ada gitu. So yang tadi kita tengok 2 lapis. Yang ini puzzle lah. Ni dia sepan puzzle. Nampak? Ini dia sepan puzzle, sumbat dan gam. Nampak? Ni sepan receh orang panggil. Ni sepan-sepan bekas orang buat sofa baik-baik. Ni ada belen-belen daripada buang ke sayang. Buat sofa murah kan boleh jual. Kan macam jati dari akar sampai ke pucuk boleh buat duit. Jati, perabot jati, kayu jati. Yang tak boleh jual daun je. Kalau daun boleh rebus, ramai orang beli. Kek pandan, betul. Ni kek pandan. Okey, ni satu. Okey, ni baru cerita tepi. Jom kita tengok